kasih kami. Okey, kita Tidak gentar. Kami melindungi apa yang kami sayangi dengan Dettol. Ia melindungi daripada 100 kuman penyebab penyakit untuk kamu mencapai impianmu. Dettol, kami melindungi yang tersayang. Success, it's the journey. Never settle. Romano Audiba. awak lagi Tiara menggamit kenangan lama bersekolah. Macam kena? Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Petang kita, bila dah petang kita lebih santai. Kita lebih tenang. Di malam pesta, engkau bisikan kata azimat di telinga. Terima kasih kerana daripada semalam tidak henti-henti masing-masing join ilmu free. Lepas saya lagi. Lepas saya lagi. Lepas saya lagi. Kepada siapa yang mungkin dah penat tengok muka saya, awak tutuplah mata awak. Hidup sempurna tapi aku hanya ke bumi. Hidup tertekan. Lagi 4 minit kita mulakan kelas. Jika kau bertemu aku begini, belum bertumbuh dan keringat membasah bumi. Tak apa, demi universiti saya sanggup terbaik. Inilah semangat yang kita mahukan. Pada parents-parents sekalian yang mungkin ada join bersama, terima kasih kerana melahirkan mereka-mereka ini yang tidak putus-putus belajar daripada pagi sampai ke malam, daripada form 1 sampai ke form 4 belajar terbaik. Oh Tiara, benihnya minum belum? Sir nak tanyalah. Benihnya dapatkah kau merasakan? Tak mandi baju sama? Mana sempat mandi? Alai. Sejam kursus. Awak ingat saya ni single? Saya dah berkeluarga. Banyak benda lain. Saya solat sempat. Bertumbuh dan keringat membasah bumi. Saya nak tukar lagu lain lah. Bertemankan sepi. Menghargai hebat setiap tengah hari dan tengah malam. Tambah kecolis sekarang. Okey, saya sementara ada lagi 2 minit. Saya nak tunjukkan bakat saya. Nasiblah. Okay. 是不是我有错？我不可能是你的王子，你爱的我的天。Bing Ciling agak-agak awak saya baca ke? Saya baca ke tak? 我愿变成童话里你爱的那个单词，张开双手变成翅膀守护你。Macam tu lah lebih kurang Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam semuanya yang jauh merdeka dengan merabat. Saya Ifat bukan hendak menjual obat. Hai rihai. Tak tanduk. Awal-awal tanduk boleh tak? Suka tanduk? Suka?
Suka. Terbaik. Tapi yang saya lebih suka adalah bila awak petang-petang pukul 5 pun. Sekejap, saya tengok skrip saya sekejap. Okey, betul. Petang-petang pukul 5 pun belajar. Sekejap, saya baca skrip. Oh, tadi dah jumpa. Oh, kau dah tahu lah skrip saya. Ha? Dah tahu lah ayat sama. Okeylah. Bing chilling. Bing chilling. Kau tahu tak bing chilling tu apa? Ha? Saya macam kenduri lah. Saya memang berminat nak jadi DJ kenduri. Tapi belum ada yang panggil. Tapi jangan panggil lah. Takut hancur. Bin chilling tu maksud dia aiskrim. Itu je kan. Okay. So untuk hari ni, untuk session kita yang AdMax ni, apa yang kita nak buat ialah kita nak discuss, kita nak study, kita nak bersembang je sebenarnya. Di mana ilmu free ni, saya galakkan semua orang untuk kita bersantai-santai sahaja. Okay, tak perlu nak stres-stres. Kita macam santai mah. Bukan Saitama. Bukan Saitama. Saitama Sesyami. Santai mah, santai kita bersantai. Okay, so now kita ada a solution of triangle. So untuk solution of triangle, pertama sekali saya nak tanyakan awak, apa je yang awak ingat? Bila sebut pasal solution of triangle, apa je yang awak ingat? Okey, ada yang kata sine rule. Heron, tak memasal-masal heron terus. Okey, cos rule, sine rule. Tan ada tan. Tan rule. Tan rule lah. Tan tak ada. Okey, tan tak ada. Nasib baik. Okey, ni betul. Ya, betul. Okey, komen. Terbaik. Pagi tadi kelas orang komen kan, terus apa jam. Ramai orang komen. Kau percaya tak dekat komen ni banyak? Kau percaya tak? Percaya kau dah tengok dekat. Kalau tak percaya kau tengok kat Story MC Plus lah. Kau tahu komen laju macam mana. Bing chilling. Okay, so structure of triangle seperti mana yang awak cakap tadi, kita ada yang pertama sekali, kita ada sine rule. Okay, jom kita discuss dulu apa yang ada. Yang kedua kita ada yang tak sempat belajar lagi Okay, tak apa. Okay je. Kalau tak sempat belajar pun saya percaya awak mesti boleh follow punya lah. Okay, yang kedua adalah cos rule. Kalau sine rule mestilah ada sine. Kalau cos rule mestilah ada cos. Iya. Dan untuk sine ataupun cos, dia mesti ditulis bersama isi tempat kosong. Apa dia? Kalau trigo, sine dan juga cos ataupun tangent sekalipun, dia mesti ditulis bersama dengan, ya benar, bersama dengan sudut, bersama dengan angle, bukan angel. Kalau angel ada dekat dalam lagu tadi lah. Orang, sekejap, alang-alang kan, sebab kan orang tengah masuk-masuk lagi ni. Boleh tak saya bagi dia punya translation sikit? Boleh lah. Alah, saya lupa. Sorry lah. Saya lupa. Alah. Bagaimanakah lagi untuk aku? Itu je saya ingat. Dia adalah berkaitan dengan I am your angel lah, something like that lah. Kan? You are my angel ke I am your angel? I don't remember lah. Later I buka balik that lagu. Dia ada yang version Melayu punya. Ada. Okey, tak apa kita sambung. Lupa. Ada kejujuranku. Ku Arjuna. Jadikanku Arjuna di hatimu, percaya. Adalah. Okey lah. Cakap. Sikit je. Okey. Yang ketiga kita akan ada apa pula? Kita ada area. Okey. Dan area terpecah kepada 2 menjadikan total kita ada 4 formula. Maka kita asingkan terus. Yang keempat, nama formula dia adalah formula Heron. Okey. Basically berkaitan dengan formula, tadi bukan saya mengajar juga ke? Bukan. Tadi kau belajar dengan siapa? Tadi Sefati. Ya, saya si Fuad.
Tadi tu Sufati. Lah, tak kenal. Allah SAW. Ayah. Okay lah, ini I don't know lah. Okay, ya tak ya juga. Okay, sekarang ni, adakah ini sahaja yang ada? Bukan. Kita akan ada satu lagi, tapi biasanya yang satu lagi ni memang saya asingkan dia. Yang kelima adalah ambiguous. Ambiguous case. Ambiguous case. Okay, ada yang cakap tadi tak pakai tie, sekarang pakai tie. Nampak lain kan? Teknik penyawaran yang hebat, betul tak? Tadi pakai tie, sekarang tak pakai tie. Dia macam, wah hebatnya, kami keliru. Hebat kan? Kan? Tempat masih sama. Memang MC Plus di tempat macam ni. Alah. Spek sama. Saya pinjam spek seperti. Dah lah, jomlah. Okay, so bila bercakap berkaitan dengan ambiguous case, awak ada apa-apa info ke awak tak tahu langsung? Ajar BM sekali. Okay, hukum sin, hukum cos, luas, heron, nama memang nama dia, ambiguity. Case ambiguity. Sama je. Tak tahu langsung sebab tak belajar lagi, kurang ingat, tak ada idea, dah memory loss dah. Ada yang tahulah, ini budak kelas saya ni. Okay, kepada siapa yang tahu, ambiguous case ni memang saya cakap dia adalah berkaitan dengan ST, SK. Okay, kepada siapa yang tahu jangan beritahu, saya nak buat lawak ni. Bagi tahu dulu nak buat lawak tu. Bagi tahu dulu. Okay. Kau tahu tak ST, SK ni apa? Apa dia? Terima kasih kerana bertanya. Lawak. Tak. Segitiga sama kaki. Alah, korang boleh gelak SK, saya pun nak juga. Segitiga sama kaki. Sekejap, kau confuse tak segitiga sama kaki dengan segitiga sama sisi? Confuse tak? Segitiga sama kaki, sap. Ya Allah, bila dah. Okay, so yang ni dia. Ini segitiga sama kaki. Maksudnya ada kaki yang sama. Segitiga sama kaki bahasa Inggeris apa? Itu kaki ke? Kau main-main Triangle same leg. Banyaklah, tak ada maknanya. Ada yang cakap kat sini isosceles triangle. So kalau segitiga sama sisi adalah equilateral triangle. Okay, so segitiga sama kaki, yang penting adalah ada dua kaki yang sama. Ada dua sahaja kaki yang sama. So inilah nanti case ambiguous. Okay, now apa kata kita main formula dulu kejap? Boleh tak kita main formula? Boleh? Jom kita main formula. Okay, saya suka untuk mulakan dengan yang paling panjang sekali, yang paling penat sekali, yang paling tidak disukai sekali, yang paling merenyahkan sekali, yang paling orang bukan heron. Okay, cos rule. So apa? Kalau awak tengokkan dekat dalam buku teks, okay, saya percaya awak akan jumpa formula yang macam ni. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 darab B darab C cos A besar. Lepas tu dia ada 3 formula. Kemudian dia bagi kat sini B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2AC. 2AC je ke? Okay, 2AC sama dengan cos B besar. Lepas tu dia ada C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C besar. Penat? Penat? Penat. Rasa easy nak hafal. Easy untuk awak. Awak tu je. Yang lain-lain ni kau. Okay, jap. Yang semua yang ramai-ramai. Kau suka tak? Suka ke nak hafal? Kau suka nak hafal? Tak suka. Lain lagi kau ni adalah apa? Hafiz-hafizah apa semua kan? Kau nak hafal Quran. Nak hafal, kita mulakan dengan surah-surah lazim. Lepas tu kita pergi kepada Al-Baqarah. Yang Muslim. Kita banyak lagi nak kena hafal. Kan hafal benda ni buat apa? Nak hafal Bayur bab 15. So awak memang tak payah hafal. Sebab apa? Sebab these 3 equation, these 3 formula adalah formula yang sama. Sekejap.
Saya tukar mic sekejap. Awak ada dengar bunyi ternet. Okey, itu adalah bunyi saya punya jam Saya tak memerlukan bunyi yang kuat untuk bangun tidur sebab saya senang. Saya beritahulah kan ada yang curious, ada yang curious tak boleh tidur malam bunyi benda ni. Ini adalah lampu tuan-tuan dan puan. Ini adalah lampu ini adalah touch screen tapi tak charge pula. Lampunya tak menyala. Okey, awak nak dia menyala boleh nanti saya buka. Sabar, nanti saya charge Sabar, jom kita pergi kat sini. So dekat sini lampu berbunyi, dia ada jam sekali. Okey. This 3 formula tak perlu hafal, awak kena faham. Tapi awak kena tahu dulu cos rule kita perlukan apa. Kalau saya buat segitiga macam ni, okey, yang pertama sekali saya ada 7, 8, 60, 7, 8, 60x. Okey. Yang ini adalah sudut, yang ini yang itu adalah panjang. Boleh terima? Sudut, panjang. Segitiga akan ada 3 sudut dan ada 3 panjang, ada 3 sisi. Boleh terima tak setakat ni? Boleh terima tak setakat ni? Boleh Okey. Maka kalau kita nak buat cos rule, awak kena faham dulu kita perlukan apa? Kita perlukan 3 panjang, 1 sudut. 1 tak ada, boleh cari. 2 tak ada, tak boleh cari. 3 tak ada, lagilah. 4 tak ada, baik tak payah buat soalan. Boleh kita cuba bersama-sama? Boleh kita cuba bersama-sama? Basically, untuk cos rule, kita perlukan 3 panjang, 1 sudut. Okay? 1, 2, 3. Cos rule, kita perlukan apa? 3 panjang, 1 sudut. 1 tak ada, boleh cari. 2 tak ada, tak boleh cari. 3 tak ada, lagilah. 4 tak ada, baik tak payah buat soalan. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh ni? Kau yang suka hafal benda yang tak function? Tak. Kau yang suka hafal benda yang tak ada faedah? Suka? Tadi kata tak suka hafal. Last time. Come on lah. Kita bersantai-santai petang ni last time lah. Boleh lah. Tolonglah. Adjust sikit. Bagi saya guys. Cos rule perlukan apa? 3 panjang, 1 sudut. 1 tak ada, boleh cari. 2 tak ada, tak boleh cari. 3 tak ada, lagilah. 4 tak ada, baik tak payah buat soalan. Macam tu. Ini ajar kawan buat macam tu biar dia stress. Okey. So sekarang kita tengok kan. Nah, dekat sini. 3 panjang, 1 sudut. 1 tak ada, boleh cari. 1 tak ada, boleh cari. Okey. So macam mana kita nak cari dia? Kita mulakan dengan panjang yang ada pasangan. Biasa pasangan dia adalah sudut di depan lah. Okay, ni pasangan 7 pasangan di sini, 8 pasangan di situ Maka nak mulakan cos rule, mulakan dengan panjang yang ada pasangan. So X ni pasangan dia 60, maka kita mulakan dengan X. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi, tengok X kuasa 2 sama dengan, kemudian habiskan panjang-panjang yang lain. 7 dan 8. So kita akan buat 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Awak familiar tak yang ni dalam dia bentuk macam apa? Macam pernah nampak tak? Okay? Pythagoras theorem. Yang nak cari hypotenuse tu tengah-tengah tambah. Betul tak? Starting dia macam tu je sebenarnya. Mulakan dengan panjang yang ada pair, kemudian habiskan sama dengan panjang-panjang yang lain macam Pythagoras theorem. Okey, kemudian kita akan letak tolak. Ni sambungan dia. Kita tolak. Ada berapa nombor? Tolak berapa nombor? Ada 2. So tolak 2 bracket salin balik 7 8. Dan ini adalah cos rule. So ending dia adalah cos pasangan kepada X. Pasangan X ada 60, cos 60. Mulakan dengan X, endingkan dengan pasangannya. Bila sudut, kena letaklah sin ke cos ke. Ini adalah cos rule. Okey. So sampai dekat sini, dah lahirlah formula kita. Inilah formula kita. Macam mana tahu cos rule? 3 panjang, 1 sudut. 1 tak ada,
Boleh cari. Itulah Khosrul. Okay. So now kita selesaikan. Kita akan dapat berapa? X kuasa 2 bersamaan dengan, daripada sini sampai sini boleh tekan kalkulator tau. Sekejap, saya tekan sekejap. Tolonglah tekan sekali. 57. Saya tak sempat tekan, dah tekan dah. Ya, 57. Okey, 57 ni adalah nilai X ke? Bukan tau, 57 X square tau. Maka nak dapatkan nilai X, kita hantarkan X square, maka X adalah bersamaan dengan punca kuasa 57. Punca kuasa 57, saya dapat 7.549 bundakan 7.55. Okay, so nilai X adalah 7.55. Okay, bolehkah 7.55? Oceka. Mana nak beli kalkulator biru cantik kan? Kan, betul tak? Kalkulator kelas Swiss, color biru, macam baby blue kan, macam saya beli dekat Shopee je. Dekat Shopee ada je kan. Cuba korang check korang punya kad. So kan korang biasa add to cart kan. Mana tahu dah pernah add. Tapi lupa. Mana tahu kan. Okey. Add je lah. Kalau boleh beli. Okey. So dekat sini Khosrul settle. Okey, ada yang tanya kalau tak bunda, okey, basic maths memang kita kena bunda. Kalau tak bunda, awak nak buat macam mana? Awak nak tulis berapa? Kenalah bunda. Power lah biru. Betul lah. Biru ni dia power sikit. Taklah, sama je, color je lain. Cuma dia cantik sikit lah, sedap mata memandang. Saya lah suka. Nak ambil berapa titik perpuluhan? 4 angka bererti. Tapi kalau 4 angka bererti tu ending dia kosong, kita ambil 3 angka bererti saja. Ini kalau kita bundakan 7.549, tapi 9 tu lepas tu adalah 8, bundakan jadi kosong kat belakang ni. Maka inilah kita ambil. 4 angka bererti tau sebenarnya. Kalau tak bundakan salah ke? Okey, logik dia macam ni. Kalaulah awak biarkan jawapan akhir sebagai 14/2, salah ke? Nilai X adalah 14/2. Boleh macam tu? Janganlah, tak cantik. Dia tak cantik. Kalau kena dekat pemeriksa yang strict, memang dia tolak markah awak. Kalau tak sayang markah, jangan bunda. Faham? Sayang markah tak? Sayang kan? So ambillah 4 angka bererti. Okey. So cos rule sudah settle. Sekarang kita pergi dekat sin rule pula. Okey. Sin rule dia adalah 2 pasangan. Okey. 2 pasangan. Saya sebutkan dia sebagai complete dan juga half complete. 2 pasangan complete dan juga half complete. Apa yang dimaksudkan dengan complete? Complete adalah 67.55. Nampak tak? Berdepan macam ni pasangan kan? Panjang dengan sudut depan dia adalah pasangan. Maka kalau sudut ada, panjang pun ada, itu adalah pasangan yang complete. Okey. 8 dengan situ ada tak? 8 dengan situ ada tak? Ni ada tak? Tak ada. So inilah yang saya panggil half complete. Yang 7 dengan itu pun half complete. Okay. Now, let's say soalan tu dia minta nilai theta. Okay, nilai theta kat sini So bila kita nakkan nilai theta ni, kita nak buat apa? Kita check dulu ada tak 2 pair. Complete, half complete. Okay, this one obviously half complete. Ada yang complete tak? Ada 60 dengan 7.55. Okay. So kerana ada half dan juga complete, half complete dan juga complete, maka kita boleh buat sin rule. Okay. Dan untuk settlekan sin rule, mulakan dengan apa yang kita nak cari. Okay. Kita nak cari apa ni dekat sini? Kita nak cari apa ni? Kita nak cari theta. Theta adalah sudut kan? Maka kita akan terus buat sin theta perkan pasangannya perkan dengan 8 bersamaan dengan. Okey, kalau dekat sebelah sini adalah pasangan yang half complete, sebelah sana akan jadi pasangan yang complete. Kalau dekat sini mulakan dengan sudut di atas, dekat sana mulakan dengan sudut di atas. So sudut di atas untuk yang complete adalah 60. So sebelah sini kita akan letak
sin 60 perkan pasangan dia 7.55. So yang ni kita akan selesaikan guna kalkulator lah. So kita guna kalkulator, mula-mula kita hantarkan 8 ke sana jadi darab. Jadi darab, tekan kalkulator berapa dapat. Jom sama-sama. So kenapa kita tak guna cost rule? Okay, cost rule kalau perasan formula dia panjang. Kan. Maka bila formulanya panjang, option pertama kita akan buat sign rule dulu. Saya ajar cost rule dulu sebab dia panjang. Okay, tapi apa-apa pun dapat soalan, kita check dulu boleh tak buat sign rule. Sebab dia punya formula lebih ringkas, maka lebih cepat kita nak siapkan. Maka lebih memudahkan kita sebenarnya. Okay, so now sin 60 bahagi 7.55, sin 60 bahagi 7.55, saya dapat 0.1147. Okay, lepas tu darabkan dengan 8, darab 8, saya dapat 0.9177 lepas bundakan. Betul 0.9177. Okey. Maka dekat sini kita ada sin theta. Macam mana saya nak dapatkan theta? Saya akan buat sin, saya hantarkan ke sana menjadi sin inverse. Macam mana dapatkan sin inverse? Tekan shift, tekan sin. Tekan shift, tekan sin. Nanti dia akan dapat macam tu sin inverse. Sin kuasa -1 itu adalah inverse. Masukkan nilai kat sini 0.9176, tekan sama dengan, maka theta adalah bersamaan dengan 66.58 selepas dibundakan. 4 angka bererti. Boleh? 66.58. Boleh tak? Boleh? Okey. Now, kalaulah saya contohkan, saya buat sekali lagi sekejap. Okay, this one saya copy. Okay, saya letak kat sebelah sini, paste. Okay. Tadi yang kita buat adalah kita cari theta. Kan? Theta tu. Tapi kalaulah saya tukar, theta tu diberi iaitu theta ni adalah 66.58. Yang 8 dekat, yang tadi 8 tak ada. Okey. Yang 8 tu saya gantikan dengan Y. Now, boleh tak saya nak cari Y? Boleh tak saya nak cari Y? Boleh. Macam mana? Nak guna cost rule ke? Nak guna sign rule? Kita check dulu. Ada tak pair, complete, half complete? Ada tak? Y dengan ini confirm half complete. Complete ada 60 dengan 7.55. Maka boleh guna sign rule. Jap. Kenapa kita pakai sign rule? Kenapa? Sebab lebih mudah, lebih singkat. Jimat masa. So sekarang kerana kita nak carikan Y, okay, Y half complete, okay, Y ini half complete, 60 itu complete. So kita akan nak buat sign rule, mulakan dengan yang kita nak cari. So kita nak cari Y, maka jadilah Y perkan dengan pasangan dia. So Y perkan dengan pasangan dia. Pasangannya adalah 66.58. Make sure sudut kita letak sign 66, sign rule letak sign lah 66.58 bersamaan dengan sebelah kanan akan jadi pasangan yang komplit. So kita mulakan dengan panjang kan, maka sebelah kanan pun kena atas panjang jugalah. So panjang yang ada 7.55, sudutnya 60. So jadilah sebelah sini 7.55 perkan dengan sin 60. So awak boleh tekan kalkulator. Yang ini tekan kalkulator, kemudian yang ini hantarkan ke sana jadi darab. Tekan 7.55 bahagi sin 60. Saya dapat 8.717. Lepas tu darabkan dengan sin 66.58. Sin 66.58. Saya dapat 7.99999. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 8. So Y adalah bersamaan dengan 8. Ada yang tanya, Sir. Tadi kan kita buat sudut dekat atas. Kan? Tapi sekarang bila kita nak cari panjang, kenapa yang panjang tu dekat atas? Ini yang awak kena faham.
bila buat sign rule, kita akan mulakan dengan apa yang kita nak cari. Kalau nak senang lah, awak nak buat Y ni kat bawah, boleh. Tapi nanti awak kena cross multiply, naikkan dari atas juga. Nak senang kerja, sign rule, mulakan apa yang nak dicari. Nak cari Y, panjang. Panjang dululah. Nak cari sudut. Sudutlah dulu. Ini yang nak menyenangkan macam ni lah. Ocek tak? Oceka. Boleh tak boleh ni? Boleh. Okay, so untuk sign rule perlukan apa? 2 pair complete, half complete. Nak mulakan dengan apa? Mulakan dengan apa yang kita nak cari. Boleh? Boleh? Okay, untuk cost rule. Cost rule perlukan apa? Cost rule perlukan 3 panjang, 1 sudut, 1 tak ada, boleh cari. Nak mula dengan apa? Tengok, lupa belum? Dah lupa ke belum? Cost rule nak mula dengan apa? Ni yang kita cari ke? Yang bukan. Panjang yang ada pair. Panjang yang ada pasangan. Macam tadi, 3 panjang, 1 sudut, 1 tak ada, boleh cari. Mulakan dengan dia sebab dia adalah panjang yang ada pair. Sebab dalam formula, mulakan dengan panjang, akhirkan dengan sudut pasangannya. Kan formula kita, mulakan dengan panjang, akhirkan dengan sudut pasangannya. Sudut pasangannya, cos 60. Boleh tak? Boleh tak boleh ni? Macam kan? Okey. So, untuk mengesahkan bahawa awak ni dah pun hafal formula cos yang panjang itu, let's say, saya letak kat sini, ini adalah theta, sini adalah k, sini adalah h, kan? Sini adalah m. Okey. Kalau kita nak buat cos rule, ni without context tau. Without any context. Okay, kita nak mulakan dengan apa? Kita akan mulakan dengan M. Kan? M sebab dia ada pasangan, betul? So, dia akan jadi apa? Dia akan jadi M square sama dengan habiskan panjang-panjang yang lain. K square tambah H square. Macam Pythagoras theorem. Betul tak? Betul tak? Kan? Lepas tu kita tolak berapa? Sini ada 2 ketul, 2 nombor lah. Tolakkan dengan 2, bracket, salin balik. Maka 2 darab K darab H. Dan akhirnya, kita tutupkan dengan pasangan M. M pasangannya theta. So, ending kita cos theta. Inilah. Nampak? Dah jadi formula baru. Nampak tak? Dah jadi formula baru. A, B, C, 2 cos. B, A, C, 2. Iyalah. Boleh je. So, tak payah hafal pun formula tu. Awak kena faham dia punya flow sahaja. Okay. Maka sekarang, kita dah settle untuk sign rule dan juga cos rule. Settle. Okay. Kita pergi kepada area pula. So, untuk buat area, apa yang awak perlukan adalah awak perlu kawasan, awak perlu info di depth. Awak perlu info di depth. Faham tak? Perlu info di depth. Depth. Bila awak depth, nampak bucu. Ni nampak tajam. Panjang sudut. Itu yang awak perlu. Ada yang cakap bahasa Melayu dia sudut cangkum. Buat depth, panjang sudut. Ketiak, bukan ketiak rasa. Tak, ketiak hiasan. Ketiak ni hiasan. Yang penting awak depth kan panjang sudut. Okay. So nampak tak? Inilah depth kita. Ketiak kat sini. Panjang sudut. Ada tak? Ada. So untuk bila ini tempat depth, okey, panjang ada, sudut pun ada, panjang sudut ada, maka boleh tak kita nak dapatkan area dia? Boleh. Kan? Apakah area dia? Area dia akan jadi area akan bersamaan dengan 1/2 panjang, ya betul? 1/2 panjang sin sudut. Okay. And in this case, panjang tu adalah 7 dan 8. Sin sudutnya adalah 60. Sudut tu mestilah sudut di antara panjang-panjang. Cikgu saya kata sudut tu mengandung. Boleh lah. Okey juga tu.
So ini kita tekan kalkulator, berapa dapat? Tolong saya. Tolong saya 1/2 darabkan dengan 7, darabkan dengan 8, darabkan dengan sin 60. Saya dapat dekat sini 24.248 ataupun dibundakan 24.25. So area for this triangle adalah 24.25. Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Okey, sudut kandung tu tak, sudut ni mengandung. Hasil 7 dan 8 ada sudut yang mengandung, tak memasal. Ini ada kaitan dengan biologi agaknya. Sebab saya I don't know lah. Okey, so kita dah settlekan area juga. Maka awak teringin ke nak tahu pasal heron? Awak teringin ke nak tahu pasal heron? Teringin? Yakin ni? Awak yakin? Yakin? Okey, kalau yakin, saya nak kenalkan awak kepada mungkin yang bukan yang non-Muslim ataupun ayalah yang non-Muslim yang tak belajar Jawi, saya nak kenalkan awak dengan satu huruf. Okey, ini namanya adalah, ini huruf tau. Okey, ini namanya adalah huruf ya. Sebut, nama huruf ni adalah huruf ya. Okey, huruf ya. Okey, kalau kita nak buat heron, kau dah ready ke ni heron? Tulis elok-elok sikit je lah, boleh lah. Okey. Ini huruf ya. Tak kisahlah. Kau gunalah huruf apa-apa pun. Yang penting sekarang ni, kalau nak buat heron, kita akan cari ya. Kalau nak buat heron, kita akan cari ya. Tapi awak kena faham dulu, apa bezanya buat heron dan juga buat area? Sebab bila kita buat heron, tujuannya adalah untuk mendapatkan area of triangle juga. Maka apa perbedaannya? Kenapa kita bersusah payah nak pakai heron instead of pakai formula area 1/2 panjang-panjang sudut? Heron tak ada. Bila kita nak guna heron, heron tidak perlukan sudut. Maka kalau soalan awak, kita pakai, katalah kita pakai segitiga yang sama. Segitiga yang sama. Mana nak conteng? Boleh conteng sini lah. Segitiga yang sama. Sekejap. Copy. Paste. Kita bagi color dia, color ni lah. Ini. And then, so sekarang ni saya padamkan. Padamkan itu. Padamkan ini. Padamkan itu. Padamkan ini. Ini adalah triangle yang sama. Tapi kita tak ada sudut langsung. Kita tak ada sudut langsung. Maka boleh tak kita dapatkan area guna formula tadi? Boleh tak kita pakai buat area pakai formula tadi? Tak boleh. Sebab kita perlukan panjang-panjang sudut. Panjang-panjang sudut. Panjang-panjang sudut. Tak ada. Nak buat macam mana? Tak boleh. So, kalau kita nak dapatkan area directly without cari sudut, itulah yang kita guna heron. So kita akan gunakan heron dan saya kata apa tadi? Untuk buat heron kita akan cari ya. Okey. So ya ni benda apa? Oh sorry. Yang Y ni kita dah ada Y dah ada 8. Ada panjang dah boleh buat heron. Okey. So nak cari ya ni macam mana? Ya adalah jumlahkan semua. Jumlahkan semua. So kat sini kita ada 7 campur 8 campur 7.55 bahagi 2. Ini adalah formula ya. Terima je dulu. Nanti awak faham kenapa saya pakai ya. Okey. Bukan S ke se. Alah, S tu huruf je. Relax. Saya nak guna huruf ya. Kau nak boleh terima tak saya pakai ya? Kenapa sabar? Kenapa ya? Sabar. Saya nak bagi tahulah sebabnya. Lepas ni awak akan perasan. Okey. So dah settle belum? Kira. So ini kita akan dapat 7 campur 8 campur 7.55 bahagi 2. So saya dapat 11.275. Saya ambil je lah semua, tak banyak sangat kan. Saya ambil semua 11.275. Dan untuk bila awak dah dapat area, awak nak dapat area. Apa yang awak buat? Square root. Okey, tak betul-betul. Nak dapatkan area, awak akan buat square root
Ya. Bracket, bracket, bracket. Ya tolak, ya tolak, ya tolak. Salin balik. 7, 7, 8, 7.55. Tekanlah kalkulator. Gantikan layar dengan nilai yang kita dah dapat tadi. Boleh tak? Boleh tak? Okey, kita cuba. Macam mana nak dapatkan ya? Macam mana dapatkan ya? Ya. Tambah semua bahagi 2. Okey, ya dah dapat. Nak dapat area macam mana? Square root ya bracket. Ya tolak. Salin balik. One more time. Area square root ya bracket. Ya tolak. Salin balik. So itulah dia kat sini. Betul lah. Ya tolak. Cuba pakai huruf S. S tolak. Down. Tak sure. Tak sure. Pakai Amzah tolak. Tak best. Ya je yang paling sedap. Ya tolak. Betul tak? So macam mana pakai ya ni? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tekanlah kalkulator. 11.27 bracket 11.27 tolak 7 bracket 11.27 tolak 8 bracket 11.27 tolak 7.55. Lepas tu square rootkan jawapan. Saya buat. Okey, ya kita ada 11.275 bracket 11.275 tolak 7 bracket 11.275 tolak 8 bracket 11.275 tolak 7.55. Tekan sama dengan dapat 588.0 tu. Lepas tu tekan punca kuasa, tekan ANS. ANS ni adalah jawapan terkini. Okey. Sama dengan dapat 24.25. Maka area dapat 24.25. Sama tak? Sama tak? Sama. Istilah sama takkan lain. 24.25, 24.25. Kenapa pakai ya? Sebab sedap nak sebut. Awak nak pakai huruf lain pakailah. Nun tolak. S tolak. B tolak. Apa buat? Pakai je. Saya nak pakai ya. Ya tolak. Boleh? Baru sedap tahu pun. Okey. Sekejap nak tanya. Kalaulah awak degil, awak nak pakai juga formula ni. Maksudnya apa? Maksudnya awak kena dapatkan sudut di sini. Awak kena dapatkan sudut di sini. Boleh tak kita dapatkan sudut kat sini? Boleh. 3 panjang, 1 sudut. 1 tak ada, boleh cari. Tapi kalau kita pakai cos rule, kan, dapatkan sudut, lepas tu pakai area punya pula formula untuk dapatkan area, panjang tak? Nak kena hantar-hantar lah apa semua kan. Ini tak, kita direct je. Ya tolak. Ya tolak. Ocika. Okey, terbaik. So now, jom kita tengok sekejap soalan yang ada. Formula dah tunjuk. Kita pergi dulu kepada soalan this one code je. Bagi BC. Okey. So soalan pertama, dia kata apa? Hitung panjang. Yang pertama adalah BC. So mana BC? BC adalah sini. So sekarang BC kita akan obviously kita akan pakai segitiga mana? ABC lah. Nak cari panjang BC, okey. Sekejap
Okay, nak cari panjang BC, saya labelkan dulu. Saya letak bawah ni X. BC adalah X So di segitiga, nak cari X, nak guna sine rule ke nak guna cos rule? Sine rule ke cos rule? Kita apa-apa hal, kita check dulu sine rule. So sine rule perlukan 2 pair complete dan juga half complete. So yang nak dicari akan jadi half complete. X pasangannya 35. Okay, kemudian ada ke yang complete? Ada. 7 dengan 40. Maka kita boleh cari nilai X. So kerana sine rule, kita nak cari nilai X, kita mula dengan X. So jadilah X perkan dengan pasangannya 35, letak sin 35 bersamaan dengan belakang adalah complete kiri atas panjang, kanan pun atas panjang. So dekat sini panjang adalah 7. So pasangan dia adalah 40. So kat sini akan jadi sin 40. So X adalah bersamaan dengan semua bawah ni hantarkan ke sana menjadi darab. Boleh tekan kalkulator. So tekan kalkulator 7 bahagi sin 40. So kita akan dapat 10.89. Okay, lepas tu darabkan dengan sin 35. Darab sin 35. Saya dapat 6.246. Lepas dibundakan 6.246. 4 angka bererti So jawapan adalah 6.246. So saya padamkan kat sini 6.246. Boleh terima tak? Boleh terima tak? Boleh? Okey, cantik. Okay, next yang kedua. Okay, BC dah settle. BC settle. Okay, kita pergi yang kedua DE. Mana DE? Okay, DE adalah this one. Okay, ini adalah DE. So nak cari DE. Gimana sih? Okay, kita check dulu sine rule. So sine rule perlukan apa? 2 pair. Complete, half complete. Half complete. Tak ada langsung lagi lah, tak complete terus. Boleh tak guna sine rule? Tak boleh. Cuba cos rule pula. 3 panjang, 1 sudut. 1 tak ada, boleh cari. 2 tak ada, tak boleh cari. Jadi gimana? Nangis. So yang ini awak kena tengok ada tak info-info yang awak pernah belajar dulu. Lower form dulu. Ada. Kalau awak ingat, okay, sudut yang bertentangan macam ni adalah sama tau. So kalau saya buat satu line macam ni, satu line sub, okay. So kalaulah dekat sini 150. Depan dia pun akan jadi 150. Straight line, depan sudutnya sama. Ingat lagi tak? Ni lower form punya tau. Okay. Maka dekat sini, boleh tak kita dapatkan berapa sudut dekat C sini dalam ni? Boleh. Dengan syarat cari yang sana dulu. Nak cari yang sana dulu, nak pakai cos rule, sin rule bagai ke? Tak payah. Sebab segitiga, total sudut adalah 180. Maka untuk dapatkan area dekat sini 180, tolakkan dengan 40, tolakkan dengan 35, dapatlah dekat sini berapa? 105. Maka kalau sini 105, dalam pun akan jadi 105. Dan bila macam ni keadaan dia, kita nak cari ED. Kalaulah saya tuliskan ED ni sebagai Z, maka macam mana nak dapatkan Z? Kita nak guna apa? Sin rule ke cos rule? 3 panjang, 1 sudut, 1 tak ada, boleh cari cos rule. So kita pun buatlah. So kita buat. Jadi apa? Nak mulakan dengan apa ni? Mulakan dengan panjang yang ada pair. So in this case kita mulakan dengan Z. So Z kuasa 2 sama dengan, habiskan panjang-panjang yang lain. Kita ada 4 kuasa 2. Tambahkan dengan 11 kuasa 2. Tolak berapa? Ada 2 nombor dekat sini. Maka tolakkan dengan 2 bracket. Salin balik 4, 11. Okay, dan akhirnya kita akan tamatkan dengan pasangan Z. Z pasangannya 105. So belakang ini akan jadi cos 105. Kenapa pakai cos? Sebab ini adalah cos rule. Okay. So boleh tekan kalkulator daripada sini sampai sana. Berapakah nilai Z square? Z square berapa? Awak dapat tu Z ke Z square? Z square adalah sebelum kita punca kuasa
Berapa? Tolong. Kan? 4 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2. Tolak 2 darab 4 darab 11 darab cos 105. Saya dapat 159.77. 0.78. Okey. Saya punca kuasakan. Maka saya dapat 12.64. 12.64 kalau dah punca kuasa. 12.64 kalau dah punca kuasa. So dapatlah nilai Z. So saya terus gantikan 12.64 dekat sini. Boleh? Cakap. Okey, so dekat sini settle untuk soalan A1 dan A2. Dan kita ada satu lagi, dekat satu lagi, ini adalah case ambiguous. Nak belajar? Nak? Betul? Okey. Case ambiguous akan ada dua keadaan. Yang pertama adalah macam ni. Sekejap Okey. Copy. Paste. Okey. Tengok betul-betul. First of all, kalau saya ada A, saya ada B, saya ada C. Saya ada, okey, sini adalah A, sini adalah B, sini adalah C. Okey, awak tengok dulu yang ini. This one. Ini adalah segitiga yang besar. Kalau awak macam mana nak kenal yang besar, tapak paling panjang dekat bawah. Lepas tu ada salah satunya yang pendek. Okey, antara A, B dan juga B, C, siapakah yang pendek? BC pendek. Maka BC adalah salah satu kaki. Kalau masih ingat saya kata case ambiguous adalah segitiga sama kaki. Okey. Jadi dalam keadaan bawah paling panjang, okey, dua ni akan jadi salah satunya adalah kaki. So kerana BC adalah pendek, maka BC adalah kaki. Satu lagi kaki di luar ke di dalam? Satu lagi kaki akan berada di dalam. Okey, so jadi dekat dalam, dekat sini. Maka kalau dekat sini C, sini adalah C, sini adalah C prime. Sekarang boleh ikut tak? Boleh? Okey. Jadi bila awak tahu, awak tahu potong dia kat dalam, maka sekarang ni kalaulah awak kena lukis segitiga yang satu lagi. Segitiga yang satu lagi datang daripada sini, copy. Sekejap Okey. Saya pastekan. Paste. Segitiga yang satu lagi ialah bila mana saya padamkan baki yang luar ni. Macam ni. Okey. Maka inilah segitiga yang satu lagi. ABC ini besar. ABC ataupun saya ambilkan jadi macam ni. Okey, ABC ini yang kecil. So case ambiguous adalah daripada besar menjadi kecil, daripada kecil menjadi besar. Dia bagi ni, lukis tu. Dia bagi tu, lukis ni. Boleh tak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau dia tanyakan pasal sudut, kebiasaannya bila dia tanya pasal sudut, dia akan cakap apakah dua sudut yang mungkin. Okey, sudut yang pertama mesti sudut yang tirus yang kecil dekat sini. Contohnya ini adalah 30. Okey, maka sudut yang satu lagi adalah di situ. Kan? C, sudut dekat C 30 dengan sana. C ada dua tempat. Maka tolong bagi tahu saya yang C sana tu berapa? Kalau sini 30, sana tu berapa? Sana ni akan jadi 150. Reason being adalah sebab kerana ini dua satu adalah sama kaki, maka kedua-duanya adalah 30, sini pun 30, dan dapatkan sebelah sana 180 tolak 30, garis lurus. Jadi dua sudut dekat C adalah 30 dan juga
150. Cuma masa nak dapatkan yang 30 ni macam mana? Boleh jadi kita pakai sine rule, boleh jadi kita pakai cos rule. Okay, so far so good? Bolehkah? Okey-kah? Okay, yang penting adalah tapak. Bila kita nak lukis, kita make sure tapak letak bawah supaya sedap mata memandang. Macam mana nak kenal tapak? Tapak dia punya panjang tak fix. Ingat betul? Tapak dia punya panjang tak fix. So, dia boleh daripada panjang menjadi pendek, daripada pendek menjadi panjang. Kalau pendek menjadi panjang, dia kata apa? Dipanjangkan. AC dipanjangkan. Tapi kalau daripada panjang menjadi pendek, dia cakap apa? C prime atas AC. Itu dia jadi pendek lah. Okey, jom kita tengok soalan tadi. Soalan tadi mana? Ini ya. Ni. Yang ni adalah soalan yang paling serabut. Okey, awak dah ready soalan macam ni terus ke? Awak nak kita try buat soalan yang macam yang ini? A prime atas AC. Mana? Awak pilih. Satu je yang kita sempat. Tadi ke sekarang? Tadi. Yang tadi terus. Okey, yang tadi. So kalau yang tadi terus, saya cakap apa? Tapak adalah panjang tak fix. Tapak adalah panjang tak fix. Maka sekarang ni dia suruh lukis ABC. Okay, dia suruh lukis ABC. Dia pakai ABC. Maksudnya kita kena lukis ABC. Tengok dulu mana ABC. Okay. So sini adalah ABC. Okay. Awak kenal tak dia kecil ke besar? Awak kenal tak dia kecil ke besar? Kenal ke tak kenal? Kenal ke tak kenal? Tak kenal. Okey. Nak tahu dia kecil ke besar, tengok tapak dia. Kalau tapak dia pendek, kecil. Kalau tapak dia besar, tapak dia panjang, besar. Tapak ni tapak dia pendek, kecil. Tapak dia panjang, besar. Okey. Tapak pendek, kecil. Tapak panjang, besar. Boleh tak? Boleh tak? So yang tu segitiga kecil lah kan? Awak kena tengok dulu. Betul ke dia tapak? Tapak adalah panjang dia tak fix. Ingat tak? Tapak boleh pandang, panjang boleh jadi pendek. Pendek boleh jadi panjang. Maka dekat sini, kalau awak perasan, dia ada bagi info, nampak? A prime C prime sama dengan AC. Maksudnya panjang AC kekal. Panjang AC kekal. So panjang AC, mana AC? AC kekal. So bila panjang AC kekal, bila panjang AC kekal, boleh tak AC menjadi tapak? Tak boleh. Okay, next. Dia bagi apa lagi? Dia cakap A prime B prime sama dengan AB. Maksudnya panjang AB kekal. Yang baru dengan yang lama kena sama. So dia adalah fix. Mana AB? AB kekal. So bila AB ni kekal, boleh tak dia jadi tapak? Boleh tak dia jadi tapak? Tak boleh. Maka siapa tapak? Yang tapak adalah yang dia tak mention kena kekal. Mana ada? Mana ada dia mention dekat sini BC ke C ke B ke? Tak ada mention kan? Tak ada kan? Dia tak ada mention kan? Tak ada kan? C prime B prime sama dengan C B. Tak ada kan? So itulah tapak kita. Bila tapak ni pendek, maka kecil ke besar? Kecil. Iya, kecil. So bila kecil, apa yang boleh dibuat? So kalau pendek, ini akan dipanjangkan. Tapi bila dipanjangkan, satu lagi yang awak kena perasankan ialah antara AC dan juga AB, siapa yang bukan kaki? Antara AC dan juga AB, siapa yang bukan kaki? Siapa yang sudut fix? Kalau sudut fix, bukan kaki. Yang ni adalah information pasal sudut. Sudut A prime, B prime, C prime, ABC. Ni adalah sudut dekat B kan? Sudut dekat B Siapa yang terkena dekat sudut B ni bukan kaki. Mana B? Mana B? Ni. So yang AC ni terkena dekat B, betul tak? Betul tak? Sudut ni kena fix kan? Maka AB bukan kaki. AB bukan kaki. Inilah kaki. Inilah kaki segitiga tu. Maka satu lagi kaki dekat mana? Di dalam ke di luar?
di luar. So ini akan dipanjangkan. So cun-cun je. Saya tarik macam ni. Okey. Okey, okey, tarik macam ni. Okey. So ini adalah kaki yang satu lagi, boleh terima? Boleh terima kaki yang satu lagi? Boleh tak? So daripada kecil kita besarkan, kita tarik sini, maka kita dah ada satu segitiga baru. Saya highlightkan, inilah segitiga baru. Sub A, sini adalah C, sini adalah C yang baru. So bila saya lukis balik, dia akan jadi sub. Boleh? Yang ni segitiga lama kecil. Yang ni segitiga baru. Kan? Besar. Jadi asalnya A, B, C. Yang baru kita lukis, kita tulis A prime, B prime, C prime. Itu ada. Itulah dia. Itulah. Yang lama kecil, yang besar baru. So baru ni semuanya prime. Itu je. Habis lah. Boleh tak? Boleh tak? Cakap. Macam mana nak jadikan dia prime? Tak. Yang baru, yang kita kena sketch tu, kita letak je semua prime. Lukis je. Okay, so dekat sini. Cut. Okay, letak bawah. Okay. Paste. Okay, so sekarang. AC dengan AC sama kan? Ni kaki kita kan? So sama kan? Ni sama kan? Okay, AB sama kan? Kekal kan? AB adalah yang ni kan? Sama kan? Sama kan? Okay. Yang ini dah dipanjangkan. Lepas tu sudut dekat B maintain. Sudut dekat B adalah maintain 40. So dia bukan kaki. Ya Allah. Okay. So dia bukan kaki. So ni kaki yang dah dibawa keluar. So segitiga baru. Dah siap lakar. Dah siap lakar. Itulah dia. Lukis ikut CM betul ke? Tak. Lakar je. Kita lakar je. Asal bentuknya sama. Yang macam tu dah cukup. Tak payah pun. Okay, sini 7 CM. 5 tak payah. Tak payah. Kecil jadi besar. Besar jadi kecil. Make sure kenal tapak dia kat mana. Tapak adalah yang tak fix. Okay. So, dia suruh cari A, C, B. Yang ni nanti awak lengkapkan segala info. Yang ni dah ada. Buatlah sign rule, cos rule. Awak akan dapat sudut dekat sini. Kemudian luas, gunalah formula luas. Acika. Settle lah social triangle. Dah siap lah. Itulah cerita dia. Wajib cari ke C prime. Dia minta cari, tak minta tak payah cari. So I think that's all for today. Thank you for joining my class. You guys done best. Hopefully to meet you guys again in the next session. Sebabkan awak kalau awak dah tak suka nak tengok saya, maka saya dah tak muncul lah. Kalau kita jumpa pun, kita akan jumpa lambat lagi. Apa pun, thank you sebab join this session, this free session. Saya mengharapkan awak-awak ni juga adalah orang-orang yang akan berjuang bersama-sama saya tahun depan. Tahun depan, kalau ada rezeki kita dapat jumpa lagi setiap minggu, that is the best. You will make my day a lot lah. Thank you. Jumpa. Biar kita jumpa lah. So, tanduk sikit 3, 2, 1. Terima kasih semua orang. Dah. Tanduk lagi. Dah. Lagi sekali. Apa nak? Assalamualaikum. Bye.